Apa hukum pergi ngato atau mengato? Berapa buah kereta kalau nak atau mengato? La ilaha illallah. Sejak akhir-akhir ini masyarakat kita ambil mudah soal agama dalam perkahwinan dan minta penjelasan tentang apa yang berlaku di Mesir dan Tunisia. Kau bodoh ni. Hukum atau mengato ni bukan wajib pun. Dia ini bergantung kepada keadaan adat setempat. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila mengkahwinkan Aisyah ketika berumur 7 tahun kepada Rasulullah, nah, maka tidak dihantarkan lagi kerana masih belum balik. Bila balik Aisyah ketika berumur 9 tahun 4 bulan, maka Abu Bakar bawa Aisyah dan pergi sendiri ke rumah Rasulullah. Nah, dan beri kepada Rasulullah. Tu mengata seorang yang dia ngata. Jadi tak tetap dalam syarat nak atur berapa buah kereta. Nah, jadi kalau kita ada berapa orang, nak atur apa orang? Nak atur 4 orang aje. Lepas tu nak cari kereta wak 8 ah. Atas seorang naik 2 buah kereta. Tak jadi gitu. Atas keperluan ah. Ramai nak pergi atas kapung. Sewa kapal terbang. Nah, jadi sebenarnya atas keperluan, tak ada banyak mana, tak ada sikit mana. Nah, cuma masuk adat-adat tu masuk nafsu. Nak berlawan-lawan. Nah, kalau rumah kapung dalam kapung tu banyak sekali 8 bekas, dia 10 bekas. Biar sehu sikit nama. 10 bekas nikah. Biar pengantin tak lawa mana pun hidung sama lepeng dengan pipi. 10 bekas. Faham? Pasal nak lebih pada orang. Nah, ada dah tapi nak tunjuk dia hebat lagi. Pelamin buat suku benar, tepah. Nak orang pandai dia mari habis 3,000 pula pelamin. Piti tak banyak mana, tapi jenis sagonnya. Faham tak? Jadi hak tu dilarang syarak. Nah, hak tu tak penting belaka. Nah, yang ada dalam sunnah buat makan. Nah, buat makan. Hak barang atau orang tu tak ada belaka tu. Barang tu barang tak wajib. Nah, yang ada aulim. Nabi kata buatlah kenduri. Nah, kalau kita gerak kambing, kita gerak biskut jagung, supaya tersebar maklumat anak kita telah berkahwin, dan kita dapat pahala beri makan kepada orang. Tanda kita gembira kerana bakal dapat menantu. Nah, itu penting. Jadi kalau kita nak balik semula supaya masyarakat ni jadi juru dalam bab nikah kahwin, boleh. Orang lelaki kena main peranan. Yang jadi punah sekarang ni bab nikah kerana kita serah kepada isteri kita. Faham? Habis orang puang. Dalam bab lain dia tak apalah. Dalam bab nikah kahwin dia pada haliang. Nah, ni molek wali tak jadi wali. Wali jadi khunsa. Faham tak? Ayah kenal dah lelaki molek dah berjuru dah nampak pergi surat. Nah. Mak kata sampai aku tak kenal. Dah ayah kenal mak. Dah ayah mu kenal aku tak kenal. Tak nikah anak. Nampak? Tu semua tu khurafat belaka. Dia panggil masyarakat jahiliah. Mak pun dia ada hak pun dia. Dia kata dah aku beranak ke dia? Tahu dah mu beranak ukur syarat kata mu jadi wali. Mu tekan letak. Tak, mu tekan jaga kuali dapur. Orang nak bagi minang, nak bagi misik, mu jaga bagian dapur. Faham? Orang lelaki duduk atas awak kira. Kita tak. Rapuan awak kira. Bila rapuan awak kira, Nabi kata akal kurang, agama kurang. Jadi macam ni. Nah, anak 6 orang dah habis pergi bayar hutang. 3 orang dah beranak. Tuan kanopi duduk musang satu ni tak bayar habis dia piti kanopi. Faham? Pasal apa? Nak belagak punya masa. Piti banyak lah apa? Piti tak ada. Jenis sagonyo. Jadi faham apa tu panggil sagonyo? Sagonyo tengok budak dak makan. Dia kalau tunduk dak boleh makan. Dia kena lengok. Lengok. Lepas tu kena jetik pula. Jenis sagonyo. PT tak ada tu nak belagak, nak pelaming 2,000, nak barang 6,000 orang, atau orang 8,000 serba duduk serba apa. Anak mu apa dia? Hafiz Quran. Orang tanya berapa anak makcik? 10. 10 anak kita 10 belaka. Nak 10? Ketuk busuk bohong. 10,000 hafal Quran. Faham? 15 juzuk, 30 juzuk. 8,000 tu ingat Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari dan ada. Baru 8,000. Nah, ini dah erti. Hei, dah erti. Nipah dah erti. Dah erti belaka. Belajar nak pasiti bodoh. Nak tanya ukur syarak dah erti. Kalau tak erti gitu, 3,000 dah.
Panggil kameraman pula 1,500 nak belagak punya pasal. Jadi tugas kita, kalau kita kenal, boleh jadi menantu kita. Walaupun bini kita tak kenal, dia hak lain tu. Jangan beri dia jadi imam. Dia bukan imam, dia makmum. Dah kalau ikut dia, suruh jadi tok imam mayang Leni masyarakat Melayu ni dia jahiliah dalam bab nikah kahwin. Kerana mentaliti Melayu, mentaliti jahat. Cerai kita kok, kalau kata cerai dia sibuk. Cerai gini-gini, laki tak beri tu gini. La ilaha illallah, mu tahu apa? Dia cerai, tak ada jodoh, dia cerai. Apa sakak hidung mu, dia cerai. Tak kena laki orang nikah, nikah pula. Baru pergi mati bini, rasa tak 3 bulan sih. Nikah pula. Ni Melayu jahat. Jahat pada naga hak tu api. Ni jenis Melayu. Dia menikahkan agama suruh. Mu susah apa? Dia pinjam kena pituk pun. Dia nikah tu dia curi ke bapak pun. Tahu, dah tahu. Dah kau kita biarlah. Biar kau sampai setahun. Ambil sadaknya, atas kepala biar putus. Ni semua ni virus hak ada dalam masyarakat. Jahat belaka. Banyak kan perempuan, lelaki dah cerai. Betul tak? Lelaki dah cerai. Tu imam lah, tu imam. Tak apa. Nikah pula. Dah dia nak nikah pula boleh kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Orang lelaki kahwinlah 2 atau 3 atau 4. Dah mu susah benda. Tahu dah nikah 2, nikah 3, nikah 4 tahun dah kayak gini kan. Tuhan tanya adik ke dah. Dah buat apa? Dah mu tak kena tanya. Hak nikah seorang mu tak kena tanya. Ke mu tak kena tanya? Akhirat kayak gini, mu makan ke darah ke bini mu tu, bini mu seorang, halal ke tak? Mu ajar tak dia agama? Ajar halal haram tak? Ajar hukum haid tak? Ajar taharah tak? Ajar akidah tak? Yang mu cari orang bini kan mana? Dah mu tak kena tanya. Jadi tu. Ni masyarakat dia duk sibuk orang, dia akan kena tanya. Tak usah sibuk orang. Sibuk apa? Buk lain dia benda tak betul. Nanti masyarakat mentaliti, gaya berfikir kotor macam Aisyah Melayu. Nikah tak kena, tak nikah. Pasal apa tak nikah? Dia bila tu lah tak nikah. Tu bila mana bedah ambon mungkong tu tak bila seorang kita hak perempuan. Nak bangun tak tahu. Jahat apa. Jadinya cara belaka habis, barang dalam kain dalam seluar dalam habisnya selok habis. Jadi tak mau nikah sama awak ni, dia tak kenal, dia putus asa dulu, dia kasih dah ngak lama itu anak JKK dah mati. Dia tak ambok lain. Mu sibuk apa? Ni Melayu. Orang cerai, orang nikah, tua nikah, sibuk tak? Dah tua dah 60. Mati bini dah 60. Bini jatuh dah telaga mati. Jadi dah sosial, duk seorang tak ada orang nak percaya, nikah pula seorang lagi janda lama dah, janda tua dah umur 57 bunyi juga nikah juga tua-tua tu. Bahasa galau. Ni jahat ni. Ni nak cerita habis pasang Terengganu Kelantan, jenis jahat. Negeri lain tak gitu. Ada apa? Jenis Terengganu Kelantan. Dia jenis kain ngopak kalau hal-hal gini. Sungguh. Habis kata kampung, kalau berang, kalau Terengganu, pok tuyu, ladang sama. Tak boleh kata-kata. Orang nikah tua dia sibuk, orang nikah muda sangat nikah apa 19 mana tunggu kok 23. Gitu pula. Nikah molek dah dia umur molek dah, buat laki apa? Laki 26, apa? 22 molek dah. Tapi aku tengok laki macam dia hitam sikit. Basir tu. Dia macam dada muka. Dah. Ni jadi betul baliklah. Perkara-perkara masyarakat ni tak usah ambil cara. Bukan dia merokok menyambung. Dia nikah semula walaupun dia 80 tahun dah. Alhamdulillah jodoh dia, berkatnya hidup dia 80 pun boleh bini lagi. Tu orang yang ahli syurga. Baru jadi aman masyarakat. Kalau gitulah maka turun pertolongan Allah. Sekarang pertolongan Allah tak turun kerana kita hasad deki sesama kita. Ngundi tak menang sama.